Ini adalah tips untuk anda dapatkan 1 dinar jenama public gold. 1 dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram emas. Emas berketurunan 999. Harganya hari ni sekitar RM2,503 saja. Mana cara untuk anda dapatkan 1 dinar ni? Yang pertama sekali, boleh buat belian secara penuh ataupun full payment. Bagi anda yang ada tunai yang cukup untuk membuat belian terus, anda tak perlu tunggu lagi. 1 dinar ni boleh juga dibeli melalui aplikasi atau website Public Gold dan juga di ATM Public Gold. Tak cukup bajet untuk dapatkan 1 dinar macam ni? Okey, jangan risau, boleh juga gunakan kaedah kedua iaitu belian secara Easy Payment Purchase atau EPP. Patuh syariah selama 6 atau 10 bulan. Lepas saja selesai bayaran, 1 dinar ni akan menjadi milik anda. Anda tak mampu untuk membuat komitmen bulanan? Okey, tak ada masalah. Anda masih boleh gunakan kaedah yang ketiga iaitu menabung sikit-sikit di akaun emas gap ni atau Gold Accumulation Program dengan bajet minimum RM100 atau 0.1 gram. Cukup je gram dalam akaun ni, anda boleh arahkan sistem untuk pos berinsurans 1 dinar ni ke alamat anda. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom saya bimbing. Boleh rujuk video yang saya telepinkan atau isi borang sign up. Saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.